Hari ni kita dekat Kota Baru. So kita nak pergi Aeon Mall. Sebenarnya kita baru je hantar adik balik Kota Baru ni. Jadi kita nak tengoklah suasana sehari sebelum Hari Raya Puasa di Kota Baru. Sekarang ni jam lebih kurang pukul 11 suku gitu. So kita 3 beranak hari ni. So nak menghala ke Aeon lah sekejap. Lagi cari baju raya. Baju raya tak beli tahun ni. So ala-ala tu kita tengok suasana sikit lah, bagaimana beraya di Kota Baru ni kan. Kita daripada Pasir Mas ke Kota Baru. So kita gerak dulu. Habis kat belakang main game. Jom. Nampak gayanya jalan masih tak jam lah dalam tengah hari ni. So maybe semua dah sampai ke rumah masing-masing kan. Tapi kereta banyak juga. Mesti terkawal lah, trafik mesti terkawal. Jom, kita dah sampai ke parking. Banyak sangat kereta, terpaksa parking kat sini. Tahun ni memang kita tak beli apa-apa pun baju. Baju raya pun pakai baju dia tahun lepas saja. Jadi itulah, tengoklah apa yang ada. Kejap. Tadi kita nak beli baju raya je, bukannya masuk kedai emas. Kita nak belanja Hafiz kan? Alang datang Aeon Sambar alai baju. Sekarang ni tengah beratur untuk bayar. So kita ada baju soda dan baju tikus. Ada 4 alai. So 2 soda 2 tikus.
okey lah. Harga dalam 50 lebih je. 50 lebih je. 149 dollar, satu lagi 69 dollar. So far tadi okey lah. Baju kikis tu tetap dasar, baju saudari dekat tarik. Siap dah beli baju raya. Belah barang orang. Diberah dah. Jom. Ni kita cuba nak cari telur. Telur belakang tu lah. Oh. Sini, ni telur ni. Datang Aeon lupa bawa plastik bag. Memang lah. Tak ada buat apa lah. Kat dekat Aeon ni dia tak guna plastik bag tau. Ni budak nak air susu tak apa ke? Air susu. Baju Pikachu baru lah. Ui yo, tengok sikit. Oh, Apa je? Kita dah nak balik dah. Ni dah barang yang dia beli. Tu mami dia. Memang kita tak plan nak beli barang pun, nak beli baju je. So datang Aeon ni dia tak ada plastik tau. So nak datang Aeon kena bawa plastik awal-awal. Ada opportunity nak jual plastik depan cashier dia tu. Boleh buat duit tau. Pada orang Kelantan hak nak buat duit, jual plastik bag. Secara kesimpulannya, tadi kita datang dalam pukul 11 lebih masuk Aeon ni. Dekat parking masih tak jam lah. So sekarang ni dalam pukul 1 suku dah jam dah kat dalam ni, kat parking dia. Nak keluar pun jam juga, since kereta dah banyak masuk dah. Parking mostly penuh tau. Parking Aeon sebesar-besar Aeon ni penuh. So ramai orang datang beli last minute. Ada yang datang beli belah dekat Aeon, ada yang Shopee baju raya dekat tepi Aeon ni, ada yang beli macam-macam lah. So sebesar-besar Aeon ni penuh orang. Maksudnya it's good untuk ekonomi rakyat Kelantan lah secara tak langsung. Inilah poso kita beli murtabak. Murtabak Kelantan ada 4 iya. So besar, sedap, manis.